Hello guys, selamat pagi. Hari ni 2 hari lah ya, ada peluang lah untuk menoreh. Saya pun baru balik daripada menoreh. Atau hari ni nak pergi tengok pucuk paku ya. Tak tahulah ada ke tak. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada tu, tak ada lah ya. Harap-harap jangan hujan lah petang nanti ya. Kalau tak habislah susu getah jadi air. Jadi kerja tu sia-sia. Jadi harap-harap jangan hujan. Nanti ni pun 1 bulan 2 bulan lagi memang nak kena potong rumput kat sini ya. Sebab 1 bulan 2 bulan lagi dah mungkin dah musim durian ya. Musim bunga ya. Pucuk paku hutan tu ada ya. Saya pun tak tahu nama dia pucuk paku apa. Ada yang kata pucuk paku papan ya. Yang ni bukan tanam lah. Yang saya tanam ni. Yang ni saya tanam. Kalau ada pucuk kita petik. Nampaknya ada pucuk dia. Bolehlah. Untuk makan sendiri bolehlah. Sebenarnya mula-mula saya tanam pucuk paku ni 10 aja, 10 pokok aja. Anak penih dia 10 pokok saja. Tapi sekarang ni dah melebihi daripada 10 pokok ya. Maknanya kalau kita tanam pucuk paku ni kira tak rugi kita, tak rugi ya. Tak sia-sia lah. Kita sendiri pun boleh makan, tak payah nak pergi cari jauh-jauh. Ada para orang tanam hidup, ada para orang tanam tu tak ya. Tapi saya tanam hidup lah. Taiko pun ada ikut. Kita punya bodyguard. Bodyguard ni betina. Apa benda lah yang dia nak cari? Kita cari pucuk paku. Memang banyak ya. Setelah saya kata tadi, tak sia-sia kita tanam ya. Kita tanam dia sikit, tapi dia membiak. Dia membiak jadi banyak. Lebih daripada 10 pokok dah macam ni. Biasa sahabat semua, kalau pucuk paku macam ni biasa dimasak apa ya? Apa yang sedap? Saya pula tumis saja macam tu lah. Kalau masak lemak tu jarang-jarang buat lah. Jarang-jarang buat dia masak lemak ya. Nampaknya macam petik tak habis ni. Kita petik mana yang kita rasa nak makan je lah. Nanti petik banyak-banyak kan tak termakan pula ya? Masih banyak ya. Apalah, kita petik mana yang kita rasa nak saja. Okey sahabat semua, untuk video hari ni sampai di sini saja. Okey, bye bye, jumpa lagi.